Okey, Assalamualaikum. So ni X-Max 250 V3 So hari ni kita nak pasang footstep carpet dekat motor ni. Kita dah beli dia punya barang ni. So kita tengok apa ada dalam kotak ni. Kita ada yang sebelah bawah ni. Okey. Kemudian yang dekat belah sini. Ni punya ni. Okey, dua lah sepasang Okey, lepas tu kita ada dia punya panel So panel dia sepasang kiri dan kanan juga. Ni X-Max Kemudian kita ada yang sepasang juga lah, yang di sebelah depan ni, dua kiri dan kanan. So selain tu kita ada dia punya aksesori lah, dia punya skru semua ni. Kemudian ni, ni dia punya gam. So kita start Okey, mula-mula kita buka yang sebelah bawah ni. Okey, jadi untuk yang sebelah bawah ni tak susah sangat lah. So kita tinggal buka dia punya skru size 10 Yang satu lagi. Kita pasang dia punya plate ni. Kita lap lah apa yang patut. Kita masukkan dia punya plug dalam lubang ni. Ada dua lubang tu. Kita tekan sikit lah. Okay. Letak atas tu. Deh. Yang ada tulis X-Max tu. Letak. Kemudian kita skru lah. Okey, yang skru ni dia pakai Allen key Okey, kita dah settle dah yang di sebelah bawah ni. Okey, kejap lagi kita akan buat di sebelah atas pula. Untuk yang sebelah atas ni dia ada mencabar sikit. Okey, kita buka dulu dia punya ni. Jadi yang ni kita kena buka dia punya sebahagian daripada cover set lah, untuk masukkan dia punya klip tu. Okey, kita nak tukar dia punya klip. Yang satu kita tukar. Di dekat dalam tu dia ada klip. Yang sebelah bawah tu kan, yang sebelah atas, sebelah bawah ni dah ada klip. Jadi kita kena tukar klip yang dia dah supply. Yang atas ni dia memang tak ada klip lah. Jadi kita akan tukar dengan klip yang dia bagi dalam package dia lah. Ni skru ni. So yang ni kita buka klip, tekan ni, klip tekan ni. Okey, jadi untuk kita masukkan klip, kita kena buka lah sebahagian daripada cover set ni. So kita kena buka kita buka dulu demi skru dia ni. Yang ni tak payahlah sebab dia jauh lah. Kita nak renggangkan dia punya cover set ni je untuk masukkan klip dalam tu. Buka yang sebelah atas jugalah untuk dia longgarkan. Kalau tak nanti patah kan satu hal juga kan. So kemudian kita buka klip yang di bawah ni, sebelah bawah ni. Gelap tak nampak Okey dah. Ada banyak lagi
25. Jadi kita tarik di sebelah bawah ni pelan-pelan. Ini agak mencabar sikit lah, sebab ini bukannya pro, ini okey, dah renggang. Jadi cukup lah renggang macam ni untuk kita masukkan klip. Kita ambil demi klip ni, kita test dulu kat luar supaya dia ngam lah dengan skru yang dia supply ni. Sebab skru dia ada beberapa banyak, skru dia ada banyak skru, jadi terlalu sikit lah kat situ. So kita masukkan klip dekat bawah ni. Dia ada slot, ada tempat dia, ada slot dia. Okey, dah masuk. Tengok yang sebelah bawah ni, dia dah ada klip dalam tu. Tapi klip ni dia tak sesuai lah dengan yang di supply ni, sebab skru dia besar. Jadi kita buka yang asal ni, so kita ganti dengan yang baru, yang panjang sikit. Okey, so dia ada slot dia dah sebenarnya dalam tu. Kita masukkan tu. Okey, dia ngam-ngam je lubang dia. Okey, lepas tu kita rapatkan lah. Rapatkan balik. Ini kena hati-hatilah, takut dia punya klip tadi tu dia beralih pula. Okey, tengok. Kita masuk cantik lubang. So sebelah atas pun dah cantik. Pasang dulu skru-skru yang ada sebelum kita pasang pelik tu. Kemaskan dulu lah. Step tu kita buat macam tadi lah. Kita masukkan dia punya macam washer lah ni. Kemudian kita pasang dia punya plate. Kita ketatkan Okey, dah siap sebelah ni. Siap kita lekatkan balik dia punya cover set ni. Kemudian kita pasang dia punya skru tadi lah. So ini hasil dia. So ini sebelah kanan, dan ini adalah sebelah kiri. Dah perkongsian untuk kali ini. Kepada anda yang telah menonton video ini, harap dapat like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.